Pada setiap hari, kita sentiasa berlumba-lumba untuk pergi ke tempat kerja. Pada setiap pagi juga, hinggalah ke petang. Dengan kerja yang tak pernah habis, kita penuh dengan stres. Kadang-kadang bawa ke murung, kadang-kadang bawa ke anxiety dan sebagainya. Kali ini kami ke Jerantut, Pahang Darul Makmur, yang dikatakan sebagai daerah terbesar di negeri Pahang. Menikmati aroma, menikmati rasa, menikmati suasana di Taman Negara kali ini yang mana menyimpan hutan hujan tropika tertua di dunia 130 juta tahun. Bersama dengan kami, perjalanan ini untuk kami bercerita kepada kalian. Untuk sampai ke Kuala Tahan, kalau daripada Kuala Lumpur, kita perlu turun ke Tol Temerloh. Okay, sampai di Tol Temerloh tu, ambillah ke kiri dan kemudiannya kita akan sampai ke Bandar Jerantut. Daripada Bandar Jerantut, ambil kiri sekali lagi, ambillah papan tanda ke Kuala Tahan. So sekarang kita dah selesai tengok gajah tadi di Pusat Konservasi Kuala Gandah. Kita menuju pula ke lokasi seterusnya. Kat mana? Kita tunggulah kan. Pilot drone kita untuk trip kali ni Iqbal. Cepat lah Penat. Penat habis lah. Kita meluncur ke Taman Negara. Kalau dari KL tu dalam 3 hingga 4 jam lah kalau dari KL ke Taman Negara. Jalan kat sini memang berliku-liku. Driver lah. Ini bekas berubah. Oh yeah. Ini apa ya? Nampak kan? Tengok member kita seorang ni. Tadi dia drive tapi biasalah penat. Sambung tidur. Oh, sebelum itu pastikan kalian sudah memohon permit siap-siap. Kami memohon melalui satu agensi dan kemudiannya kami duduk di Escape Resort dan mereka yang uruskan semuanya tentang permit dan sebagainya. So di situ kita dapat penginapan dan sebagainya lah. Kita memang wajib mendapatkan permit sebelum sampai ke sini. Ready 245 kat lobby. Kau tak nak? Kita lepas pergi. Okay. Apa ya? So ni dia voucher. So kita akan bermalam di Escape Resort. Kita escape from the hectic dan kita back to nature. Jom. Di Escape Resort ni, dia memang menyediakan segala-galanya. Kalian boleh ambil package untuk penginapan dan biasanya biliknya boleh muat dalam 3 ke 4 orang satu bilik. Lengkap segala-galanya, ada katil, ada aircon siap-siap. Dan bestnya adalah ia memang ada suasana-suasana kampung lah dekat sini. Kita dah sampai dekat Escape Resort. Kita akan rehat sekejap 25 minit untuk solat Zat. Dia layan dia ni. Lepas kita solat, kita akan pergi rented shooting. Dan juga pergi visit kampung orang asli. Hidup travelable. Selepas sahaja kami bersiap-siap, kami dah check in, kami terus pergi ke kampung orang asli di sini. Manakah kita Fatih? Kita akan pergi ke beberapa tempat dan salah satunya tempat yang dirahsiakan. Tahu kena tengok sampai habis. Kena tengok sampai habis. Tapi kita akan naik ni 4-wheel drive ni, menikmati suasana di Taman Negara Kuala Tahan. Memang dalam package dah diberitahu siap-siap yang kita boleh memasuki kampung orang asli dan memang kita boleh menyelami kehidupan mereka. Di Kuala Tahan ini, suku orang asli yang ada adalah suku kaum Batik.
Malam nanti pun ada aktiviti juga, disambung diteruskan dengan aktiviti night. Kawan asli ni kalau dia memburu guna-guna sumpit ni di dalam hutan hanya 3 jenis binatang sahaja. Contohnya seperti monyet, tupai dan burung. Dia tak memburu binatang di atas permukaan tanah. Okey, first thing untuk dapatkan starter fire dia akan menggunakan rotan dan kayu meranti. Cuba tengok pergerakan fizikal badan dia, dia hanya menggunakan bergerak 2 shoulder saja. Belum dibuka api. Okey, setelah mendapat starter fire tadi, dia akan pindah kepada daun kering. Yang kuning-kuning itu adalah habuk yang kulit buluh yang telah dikikiskan. Okey, setelah dipindah tadi dia kena berhati-hati. Dia kena mesti kawal tiupan dia. Sebab itu dia menggunakan teknik romantic blow. Romantic blow. Sebab itu kebiasaan lelaki dia ni, orang asli sini dia boleh kategorikan romantic and sexy lah. Macam mana dia seksi? Apabila dia buat ni, kita tengok masa ni dia buat mata damak. Mata damak ni adalah untuk peluru sumpit tadi. Dia akan menggunakan 2 material daripada pokok. Yang lidi itu adalah daripada pokok langkap, yang belakang itu adalah akar daripada pokok bulai. Okey. Setelah dicantumkan tu tadi, dia akan foto mengikut saiz. Disebabkan semua lelaki dia ada personal weapon, dia dah tahu berapa besar saiz lubang bulu sumpit ni. So, kalau tengok dia gunakan pisau yang dia perbuat daripada steel, dahulu dia hanya menggunakan tulang binatang ataupun batu yang tajam untuk motor. Mula-mula je. Kecil kan? Saya pula try tengok macam mana. Kena ke tak? Dia kena fokus mata Oh. Kena telinga. Telinga macam perasaan. Cepat lah ambil gambar lah buat kenangan kau ni dulu Kena gila. Tapi kena tu bawah sikit lah. Tak, Muhammad tu tadi. Sikit lagi kan? Sikit. Di tempat ini bukan sekadar kita dapat menghayati ataupun mempelajari kehidupan orang asli, kita juga dapat membeli souvenir-souvenir daripada hasil tangan orang asli suku kaum Batik di sini. Lepas belajar sumpit tadi, apa manfaat dapat? Sebab kita belajar sumpit tadi bahawa kita tahu kalau apa-apa berlaku kat dunia kita ni, memang kena memburu sendiri. Kanibal. Orang asli kat sini dia suku kaum Batik. Dan kita pun dapat pengalaman juga tadi untuk try sumpit tu. Pengalaman yang menarik lah untuk anda lakukan aktiviti di Taman Negara Kuala Tahan. Di penempatan suku kaum Batik ni, mereka berpindah randah antara satu tempat ke satu tempat yang lain. Dan biasanya kita memang boleh lihat mereka punya rumah-rumah. Dan paling menarik sekali adalah mereka memang mengasingkan rumah-rumah lelaki dan rumah wanita, rumah keluarga dan sebagainya. Dan kita memang boleh melihat kehidupan mereka, apa yang mereka makan, apa yang mereka usahakan, apa yang mereka jalani pada setiap hari. Selesai sahaja, kita terus menaiki kita punya boat dan inilah benda yang dinanti-nantikan sangat. Ialah rapid shooter. Rapid shooter ni memang basah tuan-tuan dan perempuan, yang mana mereka memang terus bantai kita dengan air daripada sungai di Kuala Tahan ini.
Di pinggir sungai, kita memang boleh lihat kehidupan orang asli di sini menangkap ikan ataupun beraktiviti betul-betul di tepi sungai. Boleh dikatakan sungai ini adalah pengangkutan utama untuk mereka ke mana-mana. Boleh dikatakan juga kadang-kadang mereka memang merentasi hutan, melewati gunung dan bukit untuk pergi ke mana-mana kawasan yang mereka nak. Macam mana? Best. Kena try. Traffic shooting di Taman Negara Kuala Tan. Dah selesai dimandikan di sungai tadi, kami singgah di sebuah gerai yang terletak betul-betul di hadapan sebuah rumah untuk menikmati laksa, kemudiannya makan goreng pisang sikit dan dah tentunya memang dah tentu lapar lah. Kita makan betul-betul, kita menikmati juadah yang orang kampung sendiri sediakan untuk kami. Dekat yang rekod. Ha? Dia siapa? Yang ni faham. Oh ya. Tadi Kuala laksa. Dari Kuala Tahan. Kuala Tahan. Bismillah. Mantap Maju. Ni. Pasal apa je? Nasi kari. Cukup lemak. Cukup lemak. Padu ke ni? Tak sempat-sempat nak berkampung tadi. Mantap. Blok. Betul kan? Sedap. Sedap. Di Escape Resort ni memang ada sediakan makanan jugalah. Tadi dah makan dah dengan kedai orang kampung, kami sambung makan nasi dah. Mereka memang sediakan buffet 3 kali sehari. Ada sarapan, ada makan tengah hari dan juga makan malam. Sebelum kita nak pergi aktiviti untuk malam ni, kita ada night trekking sebenarnya. Tapi sebelum tu kita aiskrim dulu. Slow. So kita kembali ke jati yang petang tadi tu untuk teruskan aktiviti pada malam ini, itu night trekking. Jom. Hiking malam ni? Malam kita nak masuk hutan. Tak cari apa tu? Tak tahulah. Tengok apa yang ada. Apa yang ada? Ayo. Kita punya terrain ni agak mudah, kita ada platform dan ada boardwalk, tapi kita boleh lalu dalam 2 orang dalam satu masa. So disebabkan ada sebab-sebab yang tertentu. Okey, yang pertama sekali disebabkan adalah anai-anai. Anai-anai dalam hutan ni dia akan attack pokok ni daripada bawah. Masa kita masuk ke dalam, dia akan rosak pokok ni dari dalam ni lah. Nampak tak sasaran, bekas sasaran anai-anai. Disebabkan oleh orang lebah dulu. Orang lebah dulu. Okey. Boleh kan? Macam mana? Tengok ni. Nampak batang. Nampak ni. Cakaran. Oh. Tu cakaran apa? Sekarang. Cakaran apa? Harimau. Sebutlah. Kembara Night Walk ni memang wajib pergi kerana kita memang boleh melihat khazanah-khazanah daripada hutan yang tidak diteroka langsung ini depan mata kita. Dari cendawannya, dari pokok-pokoknya yang boleh glowing pada waktu malam dan juga kepada binatang-binatang yang hidup hanya pada waktu malam sahaja. Jadi rezeki kami hanya dapat tengok beberapa sahaja. Apapun ia pengalaman yang best sehingga kami dapat satu bau yang wangi amat. Itu seram guys. Pertama. Ini lah pokok garu. Apa ni? Nak syawak yang lengkap. Okey, biasanya pokok ni kalau dia ada 3 grade yang berlainan, tapi grade C di luar ni adalah lapisan C luar ni adalah warna kekuningan. Nah, lepas tu grade B tu warna kemerahan. Tapi yang mahal adalah grade A yang di tengah dia tu, warna hitam. Itu yang teras dia. Teras tu biasanya dalam pasaran harga dia pun mencecar lebih kurang RM30,000 lah 1 kilogram. Tapi kalau tengok beza ni, kalau kepala kecil ni adalah dia punya pekerja, yang kepala besar ni adalah dia punya askar lah. Bisa tak bang? Bisa tak?
Dia tak bisa, tapi kalau yang askar ni kalau gigit, ibarat kita potong kita sayatkan jari kita dengan pisau. Yang askar ni. Pekerja dia tak masalah, dia tak gigit. So, kalau kata kita sesat di dalam hutan, yang di belakang abdomen itu, itu susah untuk survive. Sebab kita boleh makan. Sebab dia mengandungi banyak protein. Rasa dia macam mangosteen. Rasa dia macam mangosteen. Dan jangan cium bau dia. Bau dia sebab macam bau dia sama dengan gas amonia. Hari ni kita jumpa apa? Kita jumpa rusa. Semut yang boleh makan bunsut dia. Boleh makan buntut dia. Dua tu je. Dengan Bambi. Watch Bambi. Anda Google lah sendiri. Ya, alhamdulillah kita settle night walk kat Taman Negara ni. Apa yang kita jumpa tak banyak sebenarnya. Ada semut sikit. Semut. So pagi ni pukul 7 pagi kita mulakan pagi kita dengan sarapan pagi. Lepas sarapan pagi kita akan teruskan aktiviti kita seterusnya. So jom kita tengok apa yang ada pagi ni untuk sarapan. Sosis. Bagi sosis, roti, telur, mi goreng, sosis. Begitu. Dia semua enggak? Hash brown lah. McD ni lah. McD ni eh. Dan kita ada pau, mini pau. Mas. Agak-agak ambil macam tu. Dia punya telur dadar. Cantik kan dia buat kan. Omelette kan. Dia buat ni bukan omelette kan. Telur dadar. Ni apa? Omelette? Omelette ni. Omelette. Yang ni kita baru dekat hari kedua. Kita nak pergi yang ke trekking. Kita nak tengok apa yang ada dalam hutan. Lagi kita tengok apa yang ada. Macam mana breakfast pagi tadi okey? Alhamdulillah okey. Sedap. Untuk hari kedua, dah bangun pagi, dah sarapan, dah makan macam-macam. Kami pun terus sahaja bersiap untuk naik ke Bukit Terisik di Kuala Tahal ini. Lawa. Bagi makan popcorn. Kalau nak naik gunung, dia kena makan. Makan. Kita ada popcorn. Kita ada popcorn.
popcorn. Ni untuk popcorn JC punya. Tong sampah ada disediakan di luar. Kemas semuanya dan bawa sampah anda di luar. Popcorn JC. Yang bestnya, walaupun nama dia bukit tapi dia punya jalan agak mencabar jugalah. Kerana ia memang betul-betul masuk ke dalam hutan, kena seberang sungai dahulu. Kemudiannya kita akan diberi taklimat dan kemudiannya kita boleh terus menaiki bukit tersebut. Dalam pakej yang kami ambil ni, memang dah ada permit-permit yang kita perlu mohon. Yang pertama adalah permit masuk RM1 seorang, lesen kamera ataupun telefon RM5 bagi setiap peranti yang mempunyai kamera, dan kalau sekiranya untuk seberang gunakan bot RM1 lah, memang kena lah pun, takkan nak berenang kan. Dan sekiranya keperluan pemandu boleh mendaki kita memandu kerana laluan bertanda dengan jelas, tapi kami memang ambil pemandu arah yang sama daripada hari semalam. Ketinggiannya adalah 334 meter, jarak perjalanan sekitar 1.7 km hingga 2 km. Ia adalah titik pandang paling popular di Taman Negara Kuala Tahan, yang mana menawarkan pemandangan panorama hutan hujan tropika yang menakjubkan. Tahap kesukaran untuk pemula je, untuk beginner, dan keluarga-keluarga pun boleh juga untuk naik bersama. Budak-budak kecil, orang-orang tua pun boleh naik jugalah, dan biasanya tempoh masanya 2 hingga 3 jam. Pergi balik bergantung kepada kelajuan dan masa untuk berhenti untuk bergambar. Ada 2 checkpoint. Memang kita boleh nampak Gunung Tahan, dan rezeki kami dapat tengok Gunung Tahan. Pokok mengkudu. Mengkudu. Untuk apa? Untuk kalau dalam hutan, kalau kita sesat, kita buang ni, dia boleh jadi tempat untuk kita berlindung, tempat tinggal lah. Dah masuk gabang sekali ni. Kita perempuan Itu bernasib lah kalau orang jual. Biasanya orang asli yang jual lah. So, sebab kalau nak proses ni agak susah sikit. Sebab dia agak rasa macam ubi biasa ke? Tapi khasiat dia luar biasa. Rasa loyal, pening. Tak rasa ke? Hasil kebaikan dia. Boleh buat Rasa tak? Okay guys, sana. Amat penat. Okey, Baru half, dia baru half je. Sikit lah. Belum sampai puncak lagi. Tak rasa ke apa? Tak cek. Aja. Tak sekaki. Tak rasa kaki. Okay. Tapi kita belum sampai puncak lagi. Belum lagi? Ada checkpoint. Untuk tengok sikit, ada view. Ada. Alright. Dan lagi 500 meter. Kalau ikut signboard tadi 500 meter lagi. Sampai ke puncak. So tunggu.
nak diikutkan, sebenarnya kalian boleh ambil sahaja 3 hari 2 malam ataupun 2 hari 1 malam lah, dan ada beberapa pilihan yang kalian boleh buat. Untuk pengalaman kami, ini adalah pengalaman yang best gila untuk kami, dan kami dapat release stres sebanyaknya bekerja di Kuala Lumpur. Kami singgah sebentar di Jerantut Ferry untuk menikmati martabak. Kalau berada dekat Jerantut, nak pergi ke Kuala Tahan ataupun balik daripada Kuala Tahan, kena singgah Jerantut Ferry. Memang akan lalu juga Jerantut Ferry. Jerantut Ferry ni sangat popular dengan martabak ayu. Kalau ke Taman Negara, sama ada daripada KL ke nak ke Kuala Tahan ataupun patah balik Kuala Tahan nak patah balik ke KL, mesti lalu Jerantut Ferry. Jadi kena singgah cuba rasa martabak Jerantut Ferry yang sangat popular di sini. Sedap betul. Dah. Uniknya, martabak Jerantut Ferry ini adalah memang satu pahang tahu. Ia memang sedikit tebal. Kalau di Kelantan kan ada satu martabak diraja kan. So di Jerantut, di pahang ni memang itulah yang ada. Lebih kurang sama, tebalnya lebih kurang sama, tapi dia dalam bentuk bulat. Sampai di sini, wajib kena cuba. Kami singgah sebentar di Ferry Waterfront Jerantut Ferry, yang mana pada satu masa dulu jambatan ni belum ada lagi, dan pengangkutan yang paling utama adalah ferry menghubungkan dua belah kampung, dan itulah dinamakan sebagai Jerantut Ferry. Apabila sudah ada jambatan, ferry pun dah tak ada lah, tapi ia menjadi tempat orang-orang melepak dan menjalankan banyaknya kegiatan-kegiatan ataupun aktiviti-aktiviti orang kampung di sini. Kampung Jerantut Ferry ni berasal daripada dua perkataan. Satu jeram, satu tut, awang tut yang sering mengair di Sungai Pahang. Kemudiannya 1918 ada ferry yang menghubungkan dua kawasan ni lah. So perkhidmatan ferry ni sangat lama, dalam 70 tahun lebih kurang macam tu. 1978 barulah ada jambatan ni daripada DYMM almarhum Sultan. Sebelum pulang, kami singgah di sebuah masjid yang sangat besar dan menjadi ikonik di Bandar Jerantut. Masuk sahaja Jerantut akan jumpa masjid ini dahulu. Masjid ini adalah Masjid Tengku Mahkota Abdullah. Masjid ini menjadi pusat persinggahan untuk sesiapa sahaja. Boleh dikatakan ia memang satu one-stop center untuk kita bergerak ke mana-mana untuk menunaikan ibadah dan tentunya untuk berehat seisi keluarga. Makan durian, tempat yang proper sikit lah. Sebenarnya tak kisah pun, dekat tepi jalan pun tak ada masalah, tapi kami dah cuba tadi, tak ada. So kita singgah di Rimba dan ada musangking. So tempat ni proper lah. Kita cuba durian kat sini, jom. Sudah fahamkan dunia. Cuba nampak. Rasa kami yang Kawan-kawan semua, Kuala Tahan menunggu kita. Ia bukan sekadar tempat untuk melepaskan lelah, ia juga dapat tempat untuk kita belajar banyaknya perkara dalam hidup kita. Kena singgah sekali sekurang-kurangnya sepanjang kita hidup. Ia adalah khazanah daripada Allah yang beri kita untuk kita rasa, kita nikmati dan kita selami sebanyak-banyaknya. Kuala Tahan, Jerantut Pahang menanti anda.